tuan-puan unlock passive income 5 ke 10 ribu sebulan, tuan-puan kena get ready untuk menyelesaikan 1000 masalah, menggalas 1000 harapan, menyempurnakan 1000 tanggungjawab. Tuan-puan dapat selesaikan 1000 masalah, memenuhi 1000 harapan, sempurnakan tanggungjawab kepada sebanyak 1000, sempurnakan tanggungjawab ke atas 1000 penyimpan emas, tuan-puan akan unlock passive income 5 ke 10 ribu sebulan. Jom, nak ikut. Naik kat belakang. Kat belakang lah, tak apa. Jadi Tak bagi lama. dealer yang baru, Ikut. tuan-puan kena ada satu mindset, tuan-puan kena prepare. 1000 orang ni tak datang kepada kita sebab nak bantu Duduk kita belakang capai ni. financial Duduk. freedom. Tak. Duduk elok kat belakang. Dia datang dengan Duduk kat masalah. belakang, tak ramai. Dia datang dengan Muat je. harapan. Tulis duduk elok-elok. Dengan harapan kita boleh guide Duduk dia atas ni. macam mana dia nak kaya dengan emas. Macam mana emas boleh menjadikan keuangan dia lebih baik. Dah lah busuk. Macam mana emas boleh mengukuhkan Duduk sini, tabungan duduk dia. sini. Macam Kalau mana tak emas ikutlah. boleh bantu dia selesaikan masalah hutang. Macam mana emas boleh bantu dia capai target keuangan. Busuk ni. Nak beli harta, nak beli properti. Kenapa bunuh-bunuh ke? Dan kejayaan tak akan datang kepada kita selagi kita tak bersedia. Anak dia yang perempuan Ingat tau. kejayaan tak akan datang selagi kita tak bersedia. Once kita bersedia, kejayaan hanyalah persoalan masa. Tuan-puan dah ada tuan-puan dah ada ilmu sebagai seorang dealer yang ready untuk selesaikan 1000 masalah. Tuan-puan dah ada skill yang cukup untuk handle 1000 masalah. Tuan-puan dah prepare dengan tool set untuk selesaikan 1000 masalah. Tuan-puan akan dapat customer. Duduk 1000 customer, 1000 frontline. Takkan mama tak kasih tak? Tak boleh Aisyah. Tuan-puan, 1000 frontline adalah busuk ni permulaan tak mandi. untuk tuan-puan mencapai financial freedom. Dah ada 1000 frontline, tuan-puan tinggal selangkah lagi untuk mencapai financial freedom. Once tuan-puan dah selesai 1000 frontline, tuan-puan tinggal selangkah lagi nak capai financial freedom. Tuan-tuan dan puan, sekarang ni tuan-puan kena ingat setiap tahap dalam hidup kita memerlukan diri kita yang baru. Setiap tahap dalam hidup kita memerlukan diri kita yang baru. Hari ni tuan-puan adalah seorang dealer. Mungkin belum jadi dealer, mungkin seorang customer. Belum lagi jadi dealer. Untuk tuan-puan ada 1000 frontline, tuan-puan kena jadi diri tuan-puan yang baru. Tak boleh kekal dengan apa tuan-puan sekarang ni, tiba-tiba tuan-puan dapat 1000 frontline. Tak. Siapa yang dah 6 bulan, 12 bulan dalam bisnes Public Gold? Cuba perhatikan siapa tuan-puan 6 bulan, 12 bulan yang lalu. Saya pasti tuan-puan akan perasan tuan-puan dah berbeza. Oh, join PLT yang pertama dulu, join sambil tergolek atas katil. Sekarang dah duduk elok-elok dekat meja. Dulu pakai join training, pakai selekeh, pakai kain sarung, baju pagoda. Hari ni pakai smart, macam duduk dekat office. Dulu join training sambil drive saja, sambil buat kerja lain. Join training tapi tak belajar, sekadar dengar-dengar saja. Hari ni join training, duduk elok-elok, ambil nota. Tuan-puan dah berbeza berbanding 6 bulan dan 12 bulan yang lalu. Itu maksudnya growth. Dulu tak percaya. Boleh ke capai passive income 5,000 ke 10,000 sebulan dalam masa 24 bulan. Orang lain kerja 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun pun tak dapat sebanyak tu. Sekarang tuan-puan dah percaya. Tuan-puan dah tengok bukti-bukti.
Ya, benda tu memang wujud dan ramai orang dapat. Nampak? Tuan-puan dah berubah, pemikiran dah berubah. Dulu suka sangat follow info-info negatif. Tangan, jari ni, mulut ni cepat je nak tulis berbanding otak berfikir. Sekarang bila tengok benda negatif dah tak suka dah benda-benda negatif. Suka perkara-perkara yang positif. Unfollow benda-benda yang negatif. Always masuk fikiran dengan input-input yang positif. Tuan-puan dah berbeza berbanding 12 bulan yang lalu. Pakai kasut ya, warna hitam biru. Una pakai kasut ya. Dulu nak buat konten, nak tulis posting pun takut. Nak buat konten pun malu-malu. Nak bercakap pun takut, gigil-gigil. Nak share dalam Zoom pun dah tak boleh tidur dah. Nak kena share malam besok. Upline mentor suruh share. Dah tak boleh tidur dah. Sekarang je selamba je boleh sharing depan 20-30 orang, 100 orang, 1000 orang. Ada FMD dulu Tuan-puan tahu tak? Tuan-puan siapa pergi MDC dulu? Itu MDC 8. Tuan Ujang nampak hebat kan MC kan? Tuan-puan kali pertama dia kena cakap dalam PLT. Saya ingat berapa orang dalam PLT waktu tu? Berapa ratus orang je, 300, 400. Dia sampai takutnya muntah-muntah tu. Tuan Ujang tu pandai cakap tau. Tapi bila nak kena jadi MC, dia nak kena bercakap buat sharing dalam berapa ratus orang dalam Zoom, dia tak boleh, dia nervous, dia sampai muntah-muntah tu. Sekarang duduk atas stage dengan confident, depan ada 3,000 orang, depan ada leaders, depan ada founder Public Gold, dia boleh bercakap dengan baik. Sebab tu saya sebut, setiap tahap dalam hidup kita memerlukan diri kita yang baru. Tanda tuan-puan grow ialah tuan-puan rasa tak comfort, rasa tak selesa. Itu tanda tuan-puan sedang grow. Nak buat konten, nak buat live, takut. Tanda tuan-puan tengah grow. Nak buat sharing, takut. Tanda tuan-puan tengah grow. Nak buat bisnes Public Gold, tak selesa, kerja lagi, nak urus anak lagi. Itu tanda tuan-puan tengah grow. Kita tak grow dalam keadaan kita comfort. Dan saya sangat yakin tuan-puan pasti akan capai 1000 frontline aktif selagi tuan-puan tak give up bersama G100. Kenapa tuan-puan? G100 dah sedia 4 perkara yang mahal untuk tuan-puan. Yang pertama, ilmu yang proven. Ilmu yang dah tested dan proven. Apa sahaja yang tuan-puan belajar daripada pagi sampai petang dalam training bulanan, training mingguan, training setiap 6 bulan sekali, kita tak akan ajar kepada tuan-puan benda yang tak proven. Kita ajar semua yang dah proven. Speaker yang proven. Hari ni training, tuan-puan belajar nak ada 1000 frontline, passive income 5 ke 10 ribu sebulan. Semua speaker mestilah seorang dealer yang dah ada passive income 5,000 ke 10,000 sebulan. Kalau tak, kita tak benarkan dia jadi speaker. Tuan-puan cuba belajar. Bukan trial and error lagi tuan-puan. Jadi sebab tu bila tuan-puan join dalam G100, apa yang tuan-puan buat? Kena buat perkara yang pertama ialah rutinkan training. Tak ada siapa boleh bantu tuan-puan kalau tuan-puan tak rutinkan training. Tak ada siapa. Saya pun tak boleh nak bantu tuan-puan kalau tuan-puan tak belajar. Saya tak boleh nak bantu. Sebab apa? Saya sendiri pun saya belajar. Selagi kita nak grow, kita tak boleh stop belajar. Once you stop learning, you start dying. Ini yang disebut oleh Albert Einstein. Once you stop learning, you start dying. Saya tulis letak dekat chat. Once you stop learning, you start dying. Apa sahaja dalam hidup kita, kita berhenti belajar, kemajuan hidup kita akan terhenti. Nak jadi dealer Public Gold, berhenti belajar. Sampai situ je lah. Katalah seorang dealer ada 1000 frontline, dia stop dah belajar. Dia sampai situ.
situ je, 1000 frontline je. Bertahun-tahun dia duduk kat situ je. Grow tak ada sangat lah. Seorang parent tak berhenti, tak belajar tentang parenting. Tahap dia dalam membina keluarga dia sebagai seorang parent sampai situ je. Terima kasih thank you. Saya nak masa 15 minit. Tinggal 10 minit saya nak masa 15 minit. Sebab Kak Yang ambil masa saya tadi. Okay. Once you stop learning, you start dying. Tuan-puan, dalam bisnes ni dia bukan tentang siapa masuk dulu, tuan-puan. Siapa bermula dulu, tak. Siapa belajar, siapa yang belajar dan siapa yang buat tak berhenti. Siapa yang banyak belajar dan siapa yang buat tak berhenti. Sebab tu Tuan SJ masuk opening tadi dia kata, income kita tak akan lebih daripada ilmu kita. Ilmu kita rendah, income kita sampai situ saja. Ilmu kita tinggi dari sudut ilmu kekayaan, tuan-puan. Bukan kata sebab saya ada PhD sepatutnya ilmu saya tinggi saya kaya. Tak. Maksudnya dalam konteks membina kekayaan. Ilmu kita membina kekayaan. Income kita tak akan lebih daripada ilmu kita. Sebab tu tuan-puan bila dengar achiever bercakap, lain. Leaders bercakap, lain tuan-puan. Ilmu dan pengalaman dia lebih banyak. Tuan-tuan dan puan, kami baru balik daripada Cape Town. Trip Public Gold, VVIP trip. Saya pergi ke Cape Town 12 tahun yang lalu, seramai 15 orang dealer Public Gold. 15. Kalau sebab siapa masuk dulu, sepatutnya siapa yang lama pasti akan berjaya. Sepatutnya 15 orang masih ada pergi Cape Town hari itu. Tetapi yang pergi Cape Town yang 12 tahun dulu yang datang balik hanya 5 orang saja. Mana lagi 10? Dah hilang dalam bisnes. Jadi bukan sebab siapa masuk dulu. Dan ketika dia pergi Cape Town, dalam 15 orang tu, dalam 15 orang, Zulkifli yang paling low sekali, paling ngam-ngam qualify dapat trip. Ngam-ngam dalam 15 orang, Zulkifli yang paling sikit sekali. Tetapi apa yang jadi pada Cape Town hari tu, dalam 5 yang hadir, saya yang paling ramai bawa tim. Seramai daripada 250 peserta, 162 di bawah mentorship saya. More than 60%. Dia bukan tentang saya masuk lambat maka saya pun grow lebih kecil daripada orang lain. Tak. Apa beza saya dengan dealer lain? Saya belajar tak berhenti. Sampai sekarang saya belajar tak berhenti. Perempuan join training daripada pagi sampai petang. Saya pun join training daripada pagi sampai petang. Perempuan bayar yuran, saya pun bayar yuran. Anak saya join training, anak saya pun bayar yuran. Mungkin saya je kot founder kepada satu network yang besar, tak ambil duit walaupun spesial. Nak join training, saya pun kena bayar yuran. Kalau saya tak bayar yuran, saya tak dapat link nak masuk, nak bagi speech hari ni, tuan-puan. Punyalah macam tu. Saya melekatkan diri saya dengan tuan-puan sama rata. Saya jaga diri saya tahan diri saya tak akan buat duit dengan training. Sebab saya tahu susahnya dulu saya nak dapat ilmu, dan banyak yang sampai ke ilmu tak jujur, cuma nak buat duit je atas, ambil kesempatan di atas kesusahan kita. Kalau ilmu proven, tak apa lagi. Ilmu tak proven, sebab nak buat duit. Saya tahan diri saya tak akan buat duit dengan training. Walaupun 10 sen. Biar saya buat dengan public goal. Habis hari ni tuan-puan yang join training bayar yuran dekat siapa? Bayar dekat G100. G100 bayar kat siapa? Bayar balik dekat tuan-puan. Macam mana G100 bayar balik, tuan-puan? Contoh, tuan-puan, kita ada G100 Academy kan? Tuan-puan tahu tak, G100 Academy tu setiap bulan cash flow kita loss tau, berbelas ribu setiap bulan. Tuan-puan pergi G100 Academy tu, G100 subsidi tau. Tuan-puan katalah bayar RM30 sejam, 2 jam RM60. Tak boleh cover cost tuan-puan. Tuan-puan, sewa tingkat 7 tu, dan sewa tempat-tempat
yang tuan-puan nak belajar di seluruh Malaysia, semua makan kos yang besar. G100 subsidi tuan-puan. Duit yang tuan-puan bayar tak mampu nak tampung. Mana kita cover duit tu? Inilah duit yang tuan-puan bayar yuran, kita subsidikan balik. Dalam setahun dua, kita akan buka G100 Training Center dekat seluruh Malaysia. Pakai duit mana? Pakai duit ni lah. Duit setiap duit yang tuan-puan bayar, semuanya tak ada siapa yang dapat untung kecuali untuk kembali kepada tuan-puan. Tuan-puan boleh intailah tim yang lain daripada G100. Tengok dia ada tak apa yang tuan-puan ada. Tuan-puan tim lain tengok tuan-puan ada kan, meleleh Helio. Bestnya pergi Menara Public Gold, ada tingkat 7, boleh lepak-lepak dekat situ, ada sofa, ada bilik tidur, ada kelas macam-macam. Orang lain tak ada tuan-puan. Tuan-puan jangan ingat semua orang ada. Tuan-puan ada PGO, dalam PGO semua benda ada. Orang lain tak ada. Tuan-puan bestnya tiap-tiap bulan ada training. Orang lain tak ada tuan-puan. Bestnya tuan-puan setiap minggu ada weekly coaching, ada weekly business meeting. Orang lain tak ada tuan-puan. Oh bestnya ada akademi, boleh belajar hands on, direct dengan achievers, bayar murah yang tak masuk akal, yang tak ada dekat luar offer semua tu. Orang lain tak ada tuan-puan. Tuan-puan ada. Taklah RM30 je kan training. Kenapa saya sebut benda ni tuan-puan? Supaya tuan-puan appreciate. Jangan cakap dekat saya, Tuan Zul saya dah pergi training ni, lepas tu nak kena pergi training ni pula. Saya training pun tak ada. Untunglah, dah lah training tu proven, bayar murah G100 subsidi. Tak grow sebab tak bersyukur je saya rasa. Pada saya ada okey. Tuan-puan ada 4 perkara. Satu, ilmu yang proven. G100 kita tak buat duit dengan training. Kita tak rasa bersalah collect duit tuan-puan, sebab memang kita tak ambil duit tu. Duit tu kita nak bagi balik dekat tuan-puan. Tak ada siapa yang kaya dengan G100 ni. Bagi ilmu proven pula tu murah daripada market value. Kenapa tuan-puan? Tuan-puan dapat nikmati benda ni sebab G100 dibangunkan oleh seorang B40 yang dulu miskin. Dan nak tengok tuan-puan ubah hidup macam saya ubah hidup. Saya tahu kesusahan tuan-puan nak jadi dealer, mungkin tak ada bajet. Nak pergi training mungkin tak ada modal. Saya tahu kesusahan tuan-puan. Dalam hidup saya 2 kali susah tuan-puan. Satu susah miskin, yang kedua susah penjara tuan-puan. Kesusahan ni menyebabkan saya lebih empati kepada kesusahan orang lain. Ilmu yang proven. Yang kedua, tuan-puan ada support team. Tuan-puan, siapa yang baru join G100, belum join Circle, minggu depan akan ada NDO physical. Hari Sabtu minggu depan ni kita buat NDO, New Dealer Orientation, daripada pagi 8.30 sampai pukul 1. Tetapi bermula pukul 11, tuan-puan boleh pukul 10 tuan-puan dah boleh bergerak ke lokasi masing-masing, cari siapa local team yang terdekat dengan tuan-puan. Pergi join Circle yang positif, yang nak tengok tuan-puan sama-sama berjaya. Kenapa buat benda ni tuan-puan? Sebab saya rasa saya tahu sakitnya grow dalam environment yang saya tak ada support team. Saya tak ada circle yang positif. Sepanjang saya membina bisnes hari ni, berapa banyak dah saya kena silang dekat kawan-kawan tau. Kawan-kawan curi saya punya customer, hantar prospek, dia silang saya punya customer. Asyik nak kena tukar introducer, serabut saya. Khianat saya. Sampai saya pernah dah cakap dekat Datuk tu, Datuk, dealer ni jahat, khianat saya. Dia curi customer saya, dia suruh dealer saya tukar dia. Dan perkara tu tak akan berlaku dalam G100. Kalau berlaku, bagi tahu saya akan ambil tindakan cepat. Sebab saya tahu sakitnya kena, dan saya make sure benda tu tak berlaku. Tuan-puan duduk dalam environment yang sangat unite, sangat respect each other, yang sangat harmoni. Sehingga apa tuan-puan? Master dealer tak bagi tahu saya, Tuan Zul, boleh tak kita duk cerita pasal golden rules?
boleh tak tunjuk contoh-contoh yang kita boleh tunjuk langgar Golden Rules ni macam mana? Tuan-puan sampai tak sempat tengok, tak jumpa siapa yang langgar Golden Rules. Tapi setiap Golden Rules yang tuan-puan belajar, itu semua ada sejarah tau. Sailang tak payah cerita tuan-puan. Cross pitching, cross selling ni tak payah cerita tuan-puan. Saya tengok dah. Sampai ni number which I need to buy this post. Saya tahu ada dealer public gold sampai bercerai-berai buat bisnes public gold. Sebab tak jaga batas. Saya tahu siapa dealer tu. Tapi benda ni kita tak boleh cerita. Dan kalau benda tu nak berlaku dalam G100, saya akan ambil tindakan yang cepat dan tegas. Hingga tuan-puan tak tengok, tak nampak, tak pernah jumpa. Macam mana berlaku? Macam tak pernah berlaku. Saya nak tuan-puan guru dalam environment yang harmoni. Saling respect antara satu sama lain. Unite. Tak kisah apa pun background, apa bangsa, apa agama, apa negara, kita unite. Sebab bila kita unity, barulah kita boleh grow. Kalau tak, kita akan habis masa bergaduh sesama sendiri. Jadi tuan-puan join local team. Minggu depan ni pergi dekat NGO Physical. Habis ni, tanya Apply FMD, saya nak join local team. Saya contoh, tuan-puan duduk di Perlis. Tolong bagi saya link untuk saya join support group Perlis. Duduk dalam setiap grup dalam G100 tuan-puan. Dalam grup WhatsApp ke, tuan-puan jumpa secara fizikal. Satu prinsip yang kena jaga iaitu respect tuan-puan punya team. Respect. At least kalau tuan-puan tak boleh bantu tuan-puan punya circle, tuan-puan punya team, jangan khianat sesiapa. At least. Kalau tak boleh bantu. Kalau boleh bantu, itu lagi baik. Ada ke circle tuan-puan duduk dalam satu circle yang nak tengok tuan-puan berjaya? Nak tengok tuan-puan kaya? Ada tak dalam satu circle? Ni bukan cerita upline circle, cross line ni. Kau tak pandai tu, meh aku ajar. Ajar jujur pula, semua bongkar rahsia. Lepas tu tanya khabar pula kawan-kawan. Tak ada kena-kena ni, tak ada untung ni. Macam mana, dah okey ke? Kau dah qualify ke trip? Kau macam mana? Nak aku bantu ke? Tak ada tuan-puan. Di dunia luar, dunia yang semua orang selfish. Tapi saya bangunkan circle yang lain. Circle yang saling mendorong, saling membantu, saling mengangkat antara satu sama lain. Ni 162 kita pergi Cape Town. Public gold pecah kita kepada 3 grup tau. 3 grup pecah pula pada 4 bas tau. Berapa bas tau? Banyak bas, 8 bas. Kita terpisah semua. Jumpa kat sana tu, padahal baru je jumpa seminggu lepas kat Menara Public Gold. Jumpa kat sana menangis-nangis. Terharu macam jumpa family tu. Dekat sana. Sebab walaupun tuan-tuan nampak kita pergi Cape Town semua, kita tak bergerak sekali. Berpecah kepada 18. Pertama ilmu, yang kedua circle, yang ketiga tool set yang powerful. Cakap apa tuan-puan tak ada, G100 dah tunjuk dah jalan. Bagi dah tuan-puan punya tool set. Benda yang paling penting bagi kita nak buat bisnes zaman online ialah website. Tuan-puan ada website yang sangat powerful dengan harga yang sangat murah, tak masuk akal. Tuan-puan pergi cari kalau ada website yang sebagus tu, semurah tu. Kalau ada lebih murah pada tu, bagi tahu saja. Bagi tahu saja. Saya yakin tak ada. Dia bukan tentang harga tuan-puan. Website tu dibangunkan bukan oleh programmer saja tuan-puan. Kombinasi antara programmer dan lebih 150 komiti yang belakang website. Tuan-puan nampak simple Cuba tuan buka kat dalam tu, macam-macam feature ada dalam tu. Dah banyak team berjumpa dengan saya, dah banyak company jumpa dengan Cik Syahrir, developer nak buat. Buatlah, boleh buat. Programmer bolehlah buat nak set up macam mana. Content tu siapa yang buat? Nak maintain siapa yang maintain? Tak ada tuan-puan. Tim kita 150 komiti yang bekerja di belakang website. Tuan-puan datang event-event G100 kan? Nak kena ambil gambar tau? Betul tak? Nak kena ambil gambar fotografer. Lepas tu kita up dekat kita punya website. Kita ada kita punya galeri. Pergi download tuan-puan. Free. Mana duit ni kita bayar semua? Inilah duit tu yang tuan-puan bayar.
Nampak tak macam mana G100 bagi balik kepada tuan-tuan? Saya nak 5 minit lagi timekeeper. Bulan depan saya pergi ke Antartika. Mungkin tuan-tuan tak dengar live daripada saya. Waktu tu saya recording daripada atas cruise. Waktu tu tuan-tuan akan rindu tak dapat dengar live daripada saya. Dengar recording pun dah saya tuan-tuan. Dan yang terakhir, mentorship. Orang yang dah proven berjaya nak guide tuan-tuan untuk berjaya. Tuan-tuan ada upline mentor. Sistem mentorship ialah tuan-tuan nak target tuan-tuan nak capai 1000 frontline aktif. Upline mentor tuan-tuan ialah upline FMD yang dah ada 1000 frontline aktif. Yang tuan-tuan dapat mentor tanpa perlu dibayar. Cuba tuan-tuan pergi survey dekat luar. Berapa nilai nak bayar seorang mentor tuan-tuan? Kalau tuan-tuan tak pergi survey, cuba tanya ChatGPT. ChatGPT, saya dapat sekian. Ini yang disediakan. Lifetime mentoring. Boleh jumpa seminggu sekali, sejam. Boleh ada lagi program secara face to face. Berapa value ni patut sebenarnya nilai kat pasaran? Tanya. Cuba tuan-tuan tanya ChatGPT. Dia lebih jujur daripada tanya orang lain. Kalau tuan-tuan rasa G100 Academy ni mahal, cuba tuan-tuan tanya ChatGPT. Bagi tahu ChatGPT, saya join kelas ni, seramai ni, speaker macam ni, cara belajar macam ni, berapa harga kelas ni? 2-3 jam kelas G100 Academy tuan-tuan, harga dia 300, tak kurang. Tak kurang 300. Dengan peserta hanya 9 orang, boleh belajar hands on, buat sampai jadi, berapa value? 300 tuan-tuan. Saya dah cuba survey, paling murah 300, ChatGPT cakap. Dengan apa yang ada dekat paket. Tuan-tuan bayar berapa? RM60. Ada mentor, ada apply mentor yang nak guide tuan-tuan sampai berjaya. Tuan-tuan, bila ada semua 4 perkara yang bagus ni, yang tak grow ni, kenapa tuan-tuan? Sebab bila semuanya mudah, kita ambil mudah. Kita cenderung ambil mudah. Alah, nak jumpa apply mentor, seminggu sekali boleh jumpa dalam WGC. Tuan-tuan join, kamera pun tak on. Tak respect orang yang nak bagi ilmu. That's why tak dapat ilmu. Saya nak jumpa pun tak boleh tau. Tak ada mana apply mentor, siapa boleh guide saya. Banyak senior saya dalam public go yang saya belajar hari ni semua dah tak ada dalam bisnes public go. Majority dah tak ada. Datang, ilmu dah proven, tak belajar. Ambil mudah. Tuan-tuan, dari sudut ilmu, Nabi sebut ada 5 golongan. Nabi sebut apa? Kun aliman. Hitam. Pakai si pemamai Au muta'alliman. Pakai si pemamai hitam. Au mustami'an. Au muhibban. Wala takun khamisan. Nabi sebut apa? Jadilah orang yang memberi ilmu. Aliman, orang yang menyampaikan ilmu. Au muta'alliman, atau orang yang belajar. Au mustami'an, atau orang yang mendengar. Orang mendengar dia tak belajar, dia rasa dia join training tapi dia dengar je. Sambil drive, sambil buat kerja lain. Sambil melayan anak-anak. Nota pun tak ambil. Ni golongan yang mendengar. Au muhibban. Tak belajar. Pasangan tuan-puan dah. Tolong jaga anak-anak, tolong sediakan makanan, tolong buatkan kopi, muhibban. Tolong jadi komiti. Dia tak sempat belajar tapi dia jadi komiti. Ini muhibban. Wala takun khamisan. Jadi orang kelima yang semua pun tak ada sumbangan dalam ilmu. Saya nak tuan-puan jadi, kalau tak boleh jadi yang pertama, jadi yang kedua. Datang training, belajar betul-betul, ambil nota. Tulisan yang kabur lebih baik daripada ingatan yang tajam. Tulisan yang kabur lebih baik daripada ingatan yang tajam. Tulis tuan-puan, tulis. Tuan-puan nampak remeh yang tuan-puan tulis, tapi 1-2 perkataan, 1-2 ayat yang tuan-puan tulis akan recall balik apa yang tuan-puan belajar. Dapat recall balik. Tapi kalau ingatan yang tajam, tuan-puan akan lupa. Sebab Tuhan jadikan kita, memang kita akan kembali kepada macam kita baby, kita akan lupa apa yang kita pernah ingat. Jadi sekarang ni tuan-puan, apa saya nak tuan-puan buat first tuan-puan dalam jadi dealer public good? Pertama sekali, mesti rutinkan belajar. Jangan tengok result. Selagi tak rutin belajar,
Result datang daripada kita buat rutin yang betul. Hari ni tuan-puan belajar rutin. Ada 8 rutin, iaitu 8 golden step. Golden step adalah 8 rutin. Tuan-puan tengok balik apa yang tuan-puan belajar. Jadikan 8 golden step sebagai rutin. Dalam 8 golden step tu dia bagi kepada 2. 4 rutin pertama ialah rutin untuk mendapat sales, mendapat customer. 4 rutin yang kedua, 4 rutin yang terakhir adalah rutin membangun diri. Tuan-puan akan dapat buat perkara yang pertama, kedua, ketiga, keempat dengan baik sekiranya tuan-puan buat perkara yang kelima, 6, 7 dan 8 dengan betul dan konsisten. Jangan tengok result, tuan-puan. Antara rutin ialah attend all function. Tuan-puan, G100 ada training seminggu sekali. Ada training sebulan sekali. Ada training 6 bulan sekali. Seminggu sekali, besok setiap hari Ahad pukul 8.30. Setiap hari Ahad 8.30 malam. Daripada 8.30 kita ada WBM sampai 9.40, lepas tu sambung WGC. Habis dalam pukul 10.40. Rutin, jangan miss seminggu sekali ni, tuan-puan. Besok saya akan sampai satu topik yang sangat penting. Tajuk dia percaya sebelum berjaya. Sebab selagi tuan-puan tak percaya, tuan-puan tak akan berjaya. Tapi once tuan-puan dah berjaya, tuan-puan dah 10%, 50% berjaya. Tuan-puan dah separuh capai kejayaan. Lagi 50% persoalan usaha dan masa saja. Okay, 8 golden step tentang rutin belajar dan rutin menyampaikan ilmu. Rutin 2 perkara ni, tuan-puan. Tuan-puan pasti akan berjaya. Okay, saya nak lihat kejayaan tuan-puan. Tapi kejayaan dia perlukan masa, perlukan proses. Membina 1000 frontline bukan bermaksud 1000 frontline dalam masa 24 bulan. Maksudnya setiap bulan tuan-puan akan dapat 42 customer. Tak. Ambil 1000 bahagi 24, dia akan dapat 41 point something. Dapat 42 customer. Tak. Dia tuan-puan tak akan dapat 42 sampai 24 bulan. Tak akan dapat. Bulan pertama 1-2. Bulan kedua 1-2. Bulan ketiga 1-2. Bulan keempat 1-2. Sampai 6. 6 bulan pertama tu belajar je, jangan tengok result. Dapat result itu bonus. 6 bulan pertama fokus belajar dan faham saja dulu. Jangan tengok result, tuan-puan. Tapi nanti 12 bulan terakhir, tuan-puan akan terkejut. Sebulan rekrut 100 customer, 100.5, 200 customer, 300 customer. Kalau tuan-puan buat perkara yang betul-betul pada 6 bulan pertama, 12 bulan pertama, fokus kepada belajar. Saya tahu, saya tengok konten tuan-tuan dan puan-puan. Ada yang dah buat konten. Konten pun masih tak yakin. Tak apa. Saya tengok konten pun saya kesian. Buat. Nak senyum pun kena training kan? Nak kena training kan? Nak kena pegang pensel kan? Kena gigit nak suruh. Senyum pun nak kena training kan? Tak apa. Latih training. Sebab selama ni tuan-puan senyum dalam hati. Tuan-puan tak, memang senyum tapi dalam hati. Muka tak nampak senyum. Kena latih. Nak buat konten tak pandai. Tak apa, buat dulu tuan-puan. Jangan tengok result. Memang saya, lepas tu apa tuan-puan? Tuan-puan rakam momen-momen yang tuan-puan buat tak jadi tu semua. Simpan. Tapi jangan cerita kepada orang lain sekarang. Cerita, kalau tuan-puan cerita waktu tuan-puan belum berjaya, dia dengar sebagai keluhan. Tapi once tuan-puan dah berjaya, itu dia akan jadi inspirasi. Oh, engkau dulu pun tak pandai juga. Engkau dulu nak cakap dalam PLT pun muntah-muntah. Nak share online pun. Oh, hari ni boleh cakap dengan baik. Dia jadi inspirasi. Okay? Jadi, saya nak melihat kejayaan tuan-puan. Saya dah provide everything. Dan G100 dah provide everything. Kita grow sama-sama tuan-puan. Kita grow sama-sama. Walaupun G100 ada misi ubah 1000 keluarga. Misi ubah hidup 1000 keluarga. Tapi kita bukan limit 1000 tuan-puan. Hari ni, kalau ada 1500 founder master dealer dalam G100, tuan-puan adalah founder master dealer tersebut. Saya doakan kejayaan untuk tuan-tuan dan puan. Selagi tuan-puan tak give up, saya, barisan leaders, barisan founder master dealer akan fight sama-sama tuan-puan. Success is predictable. See you at the top. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Boleh